Seorang pemilik kedai kasut terpakai telah menyentuh hati ramai apabila dia memberi sepasang kasut sukan percuma kepada seorang pelajar kurang upaya penglihatan bernama Qayyum. Qayyum, seorang murid tahun 5 dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, memilih kasut itu untuk membantunya dalam larian. Tindakan baik pemilik kedai ini membuat Datuk Qayyum menangis terharu. Pemilik kedai turut berpesan kepada Qayyum untuk belajar rajin-rajin dan membantu datuk neneknya. Ini menunjukkan bahawa pemberian dari hati akan menghasilkan senyuman dan tangisan sebagai hadiah terbesar. Dah habis dah? Kasut dah? Dah jam apa ni? 5. Dah jam 5. Sekolah kat mana? SK pergi Jalan Batu. Jalan Batu. Tadi dengar nenek kata bintang kecil, Nek. Pandai nyanyi lah dia ni. Nama sekolah. Zaman sekolah. Kan dah boleh masuk bintang kecil, Nek? Dia kat sekolah. Nak sekolah lah. Okey lah, sini lah Qayyum. Abang nak tanya 2 soalan. Kenapa Qayyum pilih kasut sukan? Balik balik apa yang saya dapat tadi. Saya dapat nombor 1 hari, tiba-tiba dapat nombor 2. Oh, nak pecah balik ni? Oh, ya ke? Kau Qayyum apa, Nek? Mata. Mata. Dia semua bagian mata semua kat situ sekolah. Oh, ya Satu lagi soalan. Abang nak tanya. Kenapa dalam banyak kedai, Qayyum pilih kedai ni? Sebab saya pernah datang ke sini Pernah datang dah? Bila datang tu? minggu lepas. Oh, baru lagi. Bulan depan. Bulan lepas. Bulan lepas lah. Datang saya. Memang nak kat sini jugalah ni. Okey. Qayyum, ini abang nak bagi free dekat Qayyum. Bagi free. Bagi free. Abang nak bagi free ni. Okey, suka tak? Suka Suka bagi free. Suka bagi free. Aduh. Ni abang belanja untuk Qayyum tau. Okey. So Qayyum pakai kasut ni, ingatlah kedai ni, okey. Nanti ajaklah kawan-kawan datang kedai sini tau. Kasut Qayyum, okey. Okey, belajar rajin, okey. Alright. Thank you tau. Ngaji kat abang semua baca Yasin. Terima kasih banyak-banyak, Nek, Atuk. Kita bagi. Kita bagi. Terima kasih. Cik, Ya, saya nak tolong je, Cik, Sama-sama, Cik. Terima kasih banyak datang, Cik, kedai saya, Cik. Okey. Terima kasih banyak datang. Kenapa tu nak? Okey, Cik. Cik, Cik, Terima kasih Saya nak menolong, Cik, Saya nak menolong, Cik, InsyaAllah. Alright, Cik, Terima kasih banyak datang kedai. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak, Belajar elok tau. Alright. Belajar elok. Nanti dah besar tolong atuk nenek tau.